Assalamualaikum, saya Najbika and welcome back to my YouTube channel. So, yang nak masuk YouTube channel Najbika, jangan untuk terus tekan like, subscribe, komen dan on notification korang and all, okay? Supaya tidak terlepas video-video baru yang aku post, okay? So, seperti biasa korang dah tengok tajuk apa hari ni aku nak buat, betul kan? Okay, so pada hari ni aku nak jelaskan lagi sekali. So, hari ni aku nak buat reaction lagi. Reaction apa? Okay, so kita reaction lagi seram kita chat lagi. Okay. So, tanpa membuangkan masa, jom kita mulakan. Let's go. So, jom. Lee. Allah, saya tak. Ya Allah, aku tak on. Okay. Lee. Tolong aku. Lee. Tolong aku. Lee, tolong aku. Kenapa? Kenapa? Aku terkunci dalam mall. Okay. So, aku sekarang ni aku lupa nak beritahu. So, sekarang ni aku reaction. Tajuk dia, kisah seram mall. Okay. So, sebab tu lah kawan dia cakap dia terkunci dalam mall. Sebab tu lah. Pasal. Aku tak bagi tahu. Okay, so kita mulai sekali. Apa? Macam mana boleh ada dalam mall pukul 3 pagi ni? Wui, pukul 3 pagi Kau mencuri ke apa? Bukan. Tolong aku. Aku tengok wayang tadi kat mall ni. Lepas tu aku tertidur. Bangun-bangun semua dah gelap. Semua dah tak ada. Dia orang lupa nak kejut aku. Tak ada siapa nak kejut je. Gila apa? Start. Kau pergi dengan siapa? Seorang-seorang je. Dia tak seram dia pergi seorang-seorang je. Kalau aku seram siap. Aku pingat kau lah. Kau tengok wayang cerita apa? Hantu la ilaha illallah. Dia tengok cerita hantu pula. Penting ke nak tanya sekarang? Saya kawan dia. Tolonglah Lee. Aku nak tolong macam mana? Kau datang je sini. Panggil guard ke? Kau jerit je lah. Nanti diorang dengar. Diorang tolonglah. Sorry guys. Sorry guys, aku tak pandai sangat dah baca-baca macam ni. Tapi aku pandai baca lah. Aku pandai ejaan. So, aku tak pandai cerita-cerita tu lah, okay? So, kita sambung balik. Nenek engkau. Aku dah lah seorang-seorang. Risau aku nak jerit. Takut ada benda lain yang sambut. Ada benda lain yang sambut. Benda apa? Kalau korang tahu, korang tahu lah. Aku pun tahu. Kau ni banyak tengok cerita hantu lah. Cepatlah weh. Kau ni aku bermalam kat sini ke? Kau nak aku bermalam kat sini ke? Kawan dia asyik. Dia tak ada benda nak cakap. Aku takut lah nak pergi seorang. Malam-malam gelap lagi. Kau ajak lah sesiapa. Cepatlah weh. Sekejap. Pukul 3 pagi nak ajak siapa Pukul 3 pagi nak ajak siapa? Okay, penyakit. Pukul 3 pagi nak ajak siapa? Aku tak faham. Okay. Cepatlah weh. Semua dah tidur. Aduh, kau kejut lah adik kau kejap teman. Okay. Bagi lokasi. Okay, dia bagi lokasi di mana? Okay. Wih. Dia okay, dia WhatsApp friendly sekali. Kau serius lah. Ya, kenapa? Tapi aku tak tahu lagi dah sampai ke belum. Betul ke lokasi ni? Betul lah, kenapa? Mana ada mall kat sini? Kalau ada pun mall yang dah ditinggalkan tu lah. Dah naik semak samun kat situ. Serius lah kau kat dalam tu. Mana ada semak samun? Serius ada. Gelap gelita macam tempat hantu tinggal. Kau biar betul Lee. Seramat. Betul. Aku dah rasa seram sejuk ni. Patutlah sunyi sepi. Masuk dalam ni Lee. Tolong aku please. Tak berani aku nak masuk seorang-seorang. Aku pun tak wani kot kalau aku. Adik kau mana? Tidur dalam kereta. Ngantuk sangat dia ni. Aduh, cepatlah Lee. Tak sanggup lah. Aku pun takut.
Dah aku lagi lah dalam mall ni terus. Dalam mall terus lagi seram kan. Kau tak boleh keluar sendiri ke? Kalau boleh aku tak mesej kau. Kan. Kalau boleh, kalau Fendi tu boleh keluar. Kalau Fendi tu boleh keluar, mestilah dia takkan mesej Lee ni. Lee pun soalan. Itulah soalan tu lah. Bang, kau tinggal aku sorang-sorang dalam kereta. Sihat adik dia. Dah, aku kejut kau tak nak bangun. Kau buat apa? Aku kat mall ni bang. Kau cari hantu ke apa? Balik lah weh. Si adik dia takut. Sekejap aku nak tolong Fendi. Dia terkunci dalam mall ni. Kau mari sini tolong aku. Adik dia pula nak jadi seorang di sana. Fendi mana pula ni? Fendi lah kau aku. Kau mana ada kawan bang? Kat rumah kita jiran. Kau dapat kawan dari mana? Sekolah lah. Kau sekolah kat rumah je bang. Dari kecil sebab kau ada penyakit. Pergi. Jangan-jangan ni kawan ilusi kau lagi. Aduh kau ni. Cepatlah balik. Tapi Fendi tak ada. Fendi tak wujud. Kau mesti tak makan ubat petang tadi kan? Ni kalau papa tahu habis kita bang. Cepat jom balik. Okey, so macam tu lah cerita je. Sebab cerita dia 6 minit je. Tak apalah. 6 minit, 5 minit je. Okey, so 5 minit je dia punya cerita. So aku rasa sampai di sini saja. Satnya video aku 6 minit baru. Apa yang nak buat? Baru 6 minit. Nak post apa 6 minit? Dia post short je. Nak post apa 6 minit? Okey lah, tak apalah. So, kita post video pendek je tak apa. Sebab video ni 5 minit je nak buat macam mana kan. 5 minit je. Hidup aku dah kata-kata pula. Okay, so guys, sampai di sini. Kalau korang nak tahu, cerita dia macam tu je. Okay, so cerita dia macam tu je. Cerita sebenar. Cerita sebenar. Bukan cerita sebenar saja je. Reka-reka guna WhatsApp macam tu kan. So okay, so sampai di situ sajalah video aku. Kalau korang dah faham video-video ni, video yang aku reaction, kalau korang dah faham, baguslah korang dah faham. Sebab video dia pendek saja. Okay, so aku rasa sampai di sini sajalah video yang aku buat pada hari ni. So siapa yang tengok video ni sampai habis, korang jangan untuk lupa tekan like, subscribe, comment, turn on notification korang and all. Okay, so sampai di sini sajalah video aku untuk pada hari ni. Dan korang jangan lupa bila dah subscribe, tepi tu kan ada loceng tu kan. So korang tekan all kat situ supaya korang tidak terlepas lah video-video baru yang aku post. Okay, so sampai di situ sajalah video tu kali ni. Bye bye. See you again. Bye.